Islamic Resistance di Iraq yang juga kumpulan payung kepada pejuang bersenjata yang disokong Iran mengaku bertanggungjawab menembak jatuh sebuah pesawat pengisi minyak milik tentera Amerika Syarikat di barat Iraq semalam. Reuters melaporkan kumpulan berkenaan dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya menembak jatuh pesawat KC-135 itu demi mempertahankan ruang udara serta kedaulatan negara mereka. Sementara itu, Markas Pemerintah Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mendakwa bahawa pesawat berkenaan terhempas tetapi bukan akibat tembakan pihak musuh atau rakan sekutu dalam insiden di barat Iraq yang turut membabitkan sebuah lagi pesawat milik tentera Amerika Syarikat. Menurut CENTCOM, dalam satu kenyataan, pihaknya melancarkan usaha mencari dan menyelamat selepas pesawat KC-135 berkenaan terhempas, manakala pesawat kedua berjaya mendarat dengan selamat. Katanya insiden berlaku di ruang udara mesra ketika operasi Epic Fury, operasi ketenteraan ke atas Iran, dijalankan. Seorang pegawai Amerika Syarikat yang enggan dinamakan pula berkata sebuah lagi pesawat yang terbabit dalam kejadian itu juga adalah KC-135. Pesawat yang terhempas itu membawa seramai 6 anggota tentera, katanya. KC-135 memainkan peranan sebagai tunjang pesawat pengisi bahan api di udara bagi tentera Amerika Syarikat, yang mana ia amat penting bagi membolehkan pesawat terus melaksanakan misi tanpa perlu mendarat. Sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu, 7 anggota tentera Amerika Syarikat direkodkan terbunuh. Pada Selasa lalu, Reuters melaporkan seramai 150 anggota tentera Amerika Syarikat telah cedera dalam perang itu. Terdahulu, portal berita Anadolu melaporkan Iran hari ini mendakwa bahawa sebuah pesawat pengisi bahan api milik Amerika Syarikat ditembak jatuh di barat Iraq dengan semua krunya terbunuh. Manakala stesen televisyen Iran yang memetik jurucakap Khatam Al-Anbiya, iaitu ibu pejabat tentera berkait dengan Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC, melaporkan pesawat terbabit diserang peluru berpandu dilancarkan oleh kumpulan penentang yang menyebabkannya terhempas. Jurucakap itu mendakwa bahawa pesawat berkenaan milik tentera Amerika Syarikat dan semua kru di dalamnya maut. Dalam perkembangan lain, organisasi risikan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mengeluarkan seruan terbuka meminta orang awam di seluruh rantau agar membantu mengenal pasti keberadaan kira-kira 11,000 anggota tentera Amerika Syarikat yang didakwa tinggal di hotel dan penginapan persendirian. Seruan itu dilaporkan oleh agensi berita Iran yang bersekutu dengan IRGC, Tasnim. Dalam kenyataan tersebut, IRGC mendakwa bahawa Amerika Syarikat sedang berusaha menggunakan saudara-saudara Arab kami sebagai perisai manusia. Mereka menegaskan bahawa pihaknya kini dipaksa untuk mengenal pasti dan mensasarkan orang Amerika Syarikat, serta menasihati orang awam agar tidak menempatkan tentera Amerika Syarikat di hotel atau berada berhampiran lokasi penempatan mereka. IRGC turut menyifatkan kerjasama orang awam sebagai suatu kewajipan agama, menyeru masyarakat untuk melaporkan lokasi persembunyian tentera Amerika Syarikat melalui aplikasi Telegram. Katanya lagi adalah kewajipan Islam anda untuk melaporkan dengan tepat tempat persembunyian pengganas Amerika Syarikat dan menghantar maklumat itu kepada kami di Telegram menurut kenyataan tersebut. Seruan ini menambahkan lagi kebimbangan antarabangsa mengenai potensi serangan balas terhadap tentera Amerika Syarikat di rantau ini pada saat Iran dan Amerika Syarikat sedang bertembung dalam siri serangan udara, peluru berpandu dan drone sejak beberapa minggu lalu.